Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Jumpa lagi. Sekarang dah 1 hari bulan Ramadan tahun 2026 sama dengan 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Tahun ni saya dapat poso pertama, kedua ke kampung memandangkan abah saya masuk wad itu. Balik kampung jenguk abah, terus sambung dengan poso. Saya balik seorang ya. Family semua balik, ada keluarga ke Kelantan. Tak apalah. Terpaksa sebab nak tengok abah tak sihat itu kan. Ni kita nak kongsikan lah suasana menyambut 1 Ramadan. Ini kita nak prepare sehari sebelum poso. Nak minum potang yang terakhir lah sebelum Ramadan ni kan. So potang ni buat lah pongat pisang campur dengan mi, ada lebih-lebih baik mi rebus itu kan. Mak semua kreatif tambah ya. Apa-apa yang ada lebih tu jangan membazir. Kan tak masak mana kan. Tak ada Pisang wajib pisang nangko. Selain pisang nangko saya tak apa nak rumah. Ayam, okey. ayam kedai. Abah alhamdulillah beransur sihat nampak. Selera dia datang, hari tu masuk darah 2 beg. Entah termasuk darah orang muda kan. Tengok makin cergas pula kan. Selera pun nak makin tajam. So kita nak ganti balik, pulih balik tenaga abah tu. Banyak betul air. Kita masak lah macam-macam sikit. Tak kan? Buat macam serius sikit. Kini terawih malam pertama. Saya pergi masjid. Abah tak terdaya. Dia bawa jemaah ke rumah ya. Dengan ahli keluarga. Saya pergi masjid lah. Sembayang kan. Dah lama tak sembayang tarawih ke masjid kat kampung. Okey lah. Orang ramai malam pertama ni, biasalah kan. Alhamdulillah keluarga saya dibawa ahli anak saya yang kecil sekali tu Iman jadi imam untuk tarawih malam pertama ke kampung ke Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Mak Iman buat surah Al-Baqarah. Mentang-mentang sekolah kamu. Tak apalah, alhamdulillah. Yalah habis yang tarawih. Kita balik rumah. Siap-siap lah. Besok nak bersahur malam bertemu. Menu ringkas ya. Pasal dah letih, mak buat nasi goreng. Itu pun habis sekali. Selesai sahur, kita standby nak pergi ke masjid. Abah sembahyang kat rumah berjemaah dengan anak-anak yang lain. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Okey, bermulalah puasa hari yang pertama. Macam mana rasa okay, kan? Alhamdulillah semua sihat. Abah pun sihat, Mak pun sihat. Syukur alhamdulillah. Dapat lagi berpuasa. Sekarang hari ni kan, tahun ni kan, orang kata kita selalu doakan temukanlah kita lagi Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, dan Allah makbulkan kita. Dapat dah sihat tubuh badan, puasa lagi untuk kesekian kali. Alhamdulillah. Memang hari-hari redup kan. Kita mampu ni hari-hari hujan, tak berhenti. Tak nampak langsung mentari, sekejap keluar pagi. Angin kuat. Okay, nak menyambut Ramadan ni biar kita ni tak sorik mana. Apa-apa pun syukur alhamdulillah. Akak saya mau, adik saya mau, Abah heboh nak berjalan. Dah lama tak berjalan ke. Pergi cari pembukuan. Apa pun nak masak. Perancangan macam-macam ni kan. Biasa lagi kita belum puasa ni kan. Semua teragak nak makan. Tengok akan macam mana kan. Yang kono air 2 cara dah untuk. Amat saya pun lama pun keluar. Okey, kita dalam perancangan dengan macam-macam menu kita nak cuba. Hari pertama, hari puasa yang pertama ni. Dia khabar nak beli untuk dia. Apa ada janji teh? Beli selipar. Dia apa khabar dia tunggu tadi. Mak khabar kau lengah balik. Okey, menu pertama. Buah kambing. Memang Abah request tadi. Mak nak masak lauk daging koring kan, daging salai. Masak kuning tapi Abah request. Kita tunaikan permintaan itu. Buat lalan semangkuk udang tahu kambing. Mak pula nak mengayak tepung. Banyak ulik terkebar kan. Nak buat kuih bum. Kuih bum ni memang sedap lah kan. Judu kuah kacang. So dah halang-halang buat kuih kacang. Buat pula favourite kita untuk bulan puasa ni, tahu sumbek. Memang macam-macam. Ini semua bawa gaut ini kan. Tak apalah. Puasa kan. Apa yang teragak, makanlah secara bersederhana. Okay, ni tepung kita poram dulu lah kan. Tahu moripan tu kan, dengan gula. Kan kita nak buat kuih bum sonang ni kan. Saya pernah tunjuk resepi kuih bum ni begini. Yang banyak lah viewer kan. Antara yang orang rumah nak buat. Ini daging salai. Buat daging salai masak kuning. Taruh gelimbing. Limbing sendiri. Buat banyak-banyak sikit. Amak kau bakar kau masak mencocoh. Tapi saya kau gelimbing banyak-banyak kan. Biar dia potong sikit lemak tu kan. So dari tadi tahu orang Melayu belum goreng lagi, kita goreng sendiri. Tak elok boleh nasi goreng tu kan. Ni kambing Abah punya. Macam semualah, cubalah sekali kan. Okey ni lauk Abah udang buah kambing. Tinggal berpati santan ni biar dia pokat likat di ujung-ujung gitu kan. Kan daging tak ada. Udang pula sorry bona nak jumpa. Ada pun sikit udang macam dalam mu. Dek gaya Cina ni orang tak banyak buka kedai kan. Orang tak ke laut. Apa dah hai? Awak boleh ah.
Okey, daging ni baru sudah salai tadi. Kena rebus dulu lah. Rebus lagi ni nampak saya. Tahu. Rebus dulu. Ni lah. Lauk Abah dah siap. Kita boi menu lain pula. Ni deh, tahu dah bergoreng. Tinggal nak disumbik elegan. Mau timun mau toge. Tak kopi ambil ke? Biar ada sisi. Nakak saya pondang ikut kacang tadi. Nak buat kuah kacang. Okey. Hari dah okey nak buka. Menu semua dah hampir nak siap. Kuah kacang pun dah ready. Merah. Elok pekat dia kan. Mau belacan ni. Merah. Ramai yang kata hidung ni kan. Apa nak buat kan. Kalau tak buat belacan tak jadi lah kan. Kempui ada melocit lemur ni. Ni dah. Kuih boom yang viral ni. Wah, selalu ke? Dia gobu kan dalam kelompong ni. Sedap betul kalau dia mau rosap kita cocah muka kacang. Buat lebih sikit. Kalau lepas terawih kita sambung lagi. Okey, Kak Lang saya duduk depan rumah tu. Dia bawa pula menu dia sendiri. Santan rian nak cucah roti dengan ayam padang. Saya pun tak roti. Gondang ayam masak padang tu guys. Nanti lah. Macam-macam betul. Bintang betul-betul dia tengok kan. Okey, ayam dah siap. Udang pun dah siap. Okey, santan rian nak cucah roti. Kau durian ni? Mana kau durian? Wah, kacang pokat melikat. Kata hidung ni. Macam gaut dia ni. Nasi jangan lebih sikit. Takut tak cukup. Diorang tidak apa gas ya. Daging goreng ya, torong telunjuk sikit dengan kelimbing. Tu deh. Selamat menjamu selera, selamat berbuka dan menjamu selera. Alhamdulillah, bismillah. Dah. Hei, mak. Tak makan nasi dah. Apa yang bedang? Yang padang. Alhamdulillah, pokok dah torik. Macam mana nak sembang tarawih ni kan. Tak apa. Duduk untuk lebih dia nap. Kita nak standby. Nak sembang tarawih. Hari ni pasal tarawih malam kedua. Saya sembahyang lagi kat rumah. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. illallah la ilaha 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 illallah. Okey, dah selesai tu kita ngajilah Quran kan sama-sama. Alhamdulillah anak saya Iman lagi sekali jadi imam ke Kelantan. Ramai muslimah yang ikut Muslimin dah kurang separuh pergi masjid. Saya tinggal 2 orang yang lain dah pergi masjid. Alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah. Ni anak si yang sulung, sian dia dah kerja kat gambar, buku kat masjid dengan kawan ni. Okey. Syukur alhamdulillah. Cukuplah sekadar ni perkongsian suasana kita menyambut 1 Ramadan kat kampung tahun 2026 bersamaan dengan 1447 Hijrah. Okeylah. Semoga puasa kita tahun ni, Ramadan tahun ni, kita tingkatkan amal dan ibadat, diterima amal ibadat kita dan ditemukan dengan Lailatul Qadar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.